Kena gigit nyamuk nanti baru padan muka korang dua. Jatuh lagi yang jangan dah. Pegang tengok patut atuk kau. Ibu nak ikut atuk dia pergi buang sampah je pun. Zara nak masak sayur. Tadi mak mertua Zara dah masak asam pedas. Dan ni Zara tinggal nak masak sayur. Hai sobat semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Anak Zara, kakak dia dah pergi rumah sepupu dia dekat sana. Masak sayur pucuk paku merah tu. Tak masak lagi. Mana tu? Putih ais mak Zara pun dah penuh. Silap lampu kat sini tak terang sangat. Ni mak mertua Zara dah masak asam pedas. Ada kepala ikan. Asam pedas ikan merah. Zara pun ada belanja ikan merah hari tu. Tak masak lagi. Lepas belanja terus kita balik kampung. Bersembunyi dekat dalam. Dah layu-layu dah baru nak masak. Nak settlekan dulu. Mak mertua Zara dah masak lauk, Zara masak sayur je. Mak mertua Zara dah pergi kerja dah. Ketinggalan kita orang kat rumah. Adik Pak Zara pun dah keluar. Pergi sarapan kok. Anak Zara tu sarapan dengan atuk dia orang. Kat warung sana. Banyak kan. Saya nak goreng belacan je. Belacan je sedap. Siap. Ikan bilis. Zara nak masak. Pagi-pagi dia masak. Guna cili padi. Bagi berendam juga. Banyak juga datang. Nak goreng tumis belacan bau kuat. Bapak mertua Zara bawa balik buang sampah tadi dapat betik. Banyak juga bawa ni, 4 biji. Buat goreng belacan. Nampak banyak tapi dah tumis dia tak banyak tu kan. Allah. Gelap pula. Baru nampak terang sikit. Kita tumbuk bawang merah, bawang putih, halia, cabai, belacan bakar. Ya, kena ada bau belacan baru sedap. Pucuk paku merah kita. Besar. Alum untuk Zara. Ni berpuas menumbuk. Hancur. Siap. Ikan bilis. Numis. Oh, habis minyak. Dia menumbuk. Bau harum.
Bau. Masuk air lepang batu. Garam cukup rasa. Saya pasti ada belacan tadi, takut lebih masin pula. Oh Allah. Dah siap. Mana pinggan? Dapat sepinggan. Cara potong buah. Dia macam dah masak betul-betul. Betul-betul dah masak. Dia dah ada makan dengan burung. Dia dah buruk sikit bonyok. Dah buruk ah. Dah ada ulat. Dah terlebih masak. Oh, dah ada ulat. Buang je lah. Dah ada ulat, tak boleh makan. Ulat dia kecil-kecil. Sayang. Kalau mak mertua Zara potong nanti takut dia tak nampak pula. Ulatnya kecil-kecil pula. Buang je. Baik Zara nak potong. Kalau nak suruh mak mertua Zara potong, saya takut tak nampak. Habis dia makan dengan ulat. Dia bonyok.
Saya nak makan. Gelap, lampu tak terang sangat. Dia orang semua masih kenyang, Zara makan seorang. Kau nak makan dulu? Kip, tarik makan. Makan dulu. Bagus Zara makan asam pedas daripada Zara makan nasi lemak. Adik ipar Zara bungkus nasi lemak. Zara makan dulu. Nanti nak balik nanti ya. Mana asam merah, asam pedas. Mana pula sudu ni? Basuh jap. Ada bendi, mak betul Zara dah. Ada kepala ikan. Oh, ada seekor, potong 2. Zara makan separuh. Nanti bapak mertua Zara makan separuh. Untuk makan. Kuah tak habis pun. Duduk makan sebelah setengah. Bismillah. Sebab semalam nak masak ni tak jadi. Sebab semalam mak mertua Zara masak nasi ayam. Tak kena pula kalau masak pucuk paku makan dengan nasi ayam. Tarik nak makan tak? Makan, nak makan tak? Nasi apa? Nasi apa? Oh, Nana, pukul berapa dah? Dia nanti mau selepas buat video. Ya? Yang abah bawa tu buruk abang? Betik. Kau makan apa asam pedas? Nasi tak ada. Yelah, kau makan asam pedas. Ambil tu. Nah. Chicken. Ambil sendok nenek. Senduk. Tak ada. Dalam tu. Dia nak makan asam pedas. Tu bukan. Tu sendok tu ambil yang sendok putih lah. Ambil sendok nasi tu. Tarik sendok. Ambil sudu lah tarik. Apa-apa je lah. Basuh. Pak.
Cepatlah. Mau resep makan baru kau sibuk nak makan. Nasi banyak sikit. Banyak sikit. Cukup tak tu? Cukup. Makan Mama? Nah, cukup tak? Belum. Lagi. Ha. Mama balik pukul berapa? Nak balik ni sekejap lagi. Kata Mama satu tak? Ha? Nah. Sibuk lah. Cepat tarik. Kena tulang itu. Kenapa tak ajak Atuk potong rambut? Kau nak makan kulit dia? Hah? Gendala makan. Kering baju balik ah. Kering baju balik ah. Dah. Dah ambil. Ya. Apa tulang? Dengan sop? Kau ada? Nah. Kakak mana kakak tak balik lagi?